Nyalah banyak boleh letak kat dalam ni. Nampak macam backpack biasa, tapi bila buka kat dalam tu memang luas. I siap boleh letak iPad, tablet, laptop pun boleh letak lagi. Buku, tumbler, kipas pun boleh letak kat dalam ni. Buku-buku pun boleh muat lagi kat dalam ni. Memang sangat luas. Bila tutup dia nampak macam backpack biasa, like a working laptop bag yang ada handle kat sini. So boleh angkat macam ni. Adalah nampak besar mana pun. Dan sebenarnya kita boleh buka lagi. Ruang bag ni bagi lagi banyak ruang untuk kita letak macam-macam. Baju pun boleh muat kat dalam ni korang. Backpack ni ibarat macam luggage kecil. Letak laptop boleh, letak baju boleh. Nak balik kampung semalam, seminggu, tak ada masalah. Galas macam backpack biasa je. Mula-mula dah letak banyak barang ni ingatkan berat. Bila galas tu tak berat langsung. Rupanya sebab dia ada padding dekat belakang ni dan dekat dia punya strap dia tu, jadi tak rasa berat bila kita angkat. Belakang ni pun ada poket lagi, letak barang berharga, pasport ke apa ke. Depan ni ada poket lagi. Memang meriah lah dengan poket. Satu lagi feature, korang boleh charge phone. Letak je power bank dekat dalam bag ni and then charge phone on the go. Serius, bag ni sangat function. Siapa-siapa yang nak cari tu, korang tekan je bag dekat bawah tu.